Assalamualaikum, hai guys, hello YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okey, konten hari ni adalah saya nak tunjuk anda cara macam mana nak pasang kemah, nak dirikan kemah brand Unta. Okey. So mula-mula sekali korang kena beli ni tau. Ini adalah ground sheet. So lapisan bawah kemah. Ini korang beli asing tau. Ini dia tak datang set sekali dengan kemah Unta tu. Okey. So kita kena beli ni. Ni saya beli saiz dia 3 meter kali 5 meter. Kalau untuk ground sheet ni better korang beli warna hitam sebab korang letak di lapisan bawah tau. Tanah lah, tanah memang kotor lah kan. Dia kadang-kadang ada tempat yang berpasir. Alright. Okay. Ni untuk jaga, pakai ni bila korang lapik dekat bawah kemah, dia jaga jangkaian kemah korang lah. So lapisan bawah tu dia tak mudah, tak cepat koyak, tak cepat rosak lah. Okay. Okay, ni panjang lah, agak panjang juga lah. Kalau boleh memang kena beli, dia kena beli lebih panjang dan lebih lebar daripada korang punya kemah. Sebab kemah korang akan duduk atas ground sheet ni. Okey. Ni memang besar ni. Memang betul-betul lebar ni. Lagi satu dia ni ada ujung ni ada macam ni untuk korang ikat tali. Okey. Yang ni lebar dia 3 meter. Okey, lebar dia 3 meter. Dan panjang dia 5 meter. Oh. Panjang betul ni. Okey, nampaknya separuh ruang tamu separuh ruang tamu rumah ni. Okey. Okey, besar. Memang besar ni. Memang lebar. Okey. Kalau korang nak tahu harga dia, okey, harga dia dekat Shopee. Nanti korang boleh tengok dekat link dekat link, dekat description ada link. Harga dia saya beli siap pengantaran RM34.35. Dekat Shopee RM34.35. Harga asal dia RM40.84, tapi saya dapat voucher untuk shipping. Kelebihan kemah ni, korang boleh berdiri dekat dalam kemah. Bahagian ujung bucu sampai ke tengah korang boleh berdiri. Jadi selesa lah untuk korang solat ke buat aktiviti dekat dalam kemah, selesa. Okey. Kemah ni saya beli saiz dia. Okey, kemah ni saya beli saiz dia. Okey, saiz dia untuk 5 ke 8 orang. Panjang dia 310 cm. Panjang dia 310 cm, lebar dia 210 cm. Lepas tu tinggi 180 cm. Macam saya 100,
Kalau dalam keluarga ni saya paling tinggi lah 164 cm. So kalau ketinggian dia 180 cm, maknanya memang lagi tinggi daripada saya. So saya kalau dekat dalam kemah ni nanti, saya boleh berdiri dengan selesa. Mari kita tengok berapa besar keluasan kemah ni untuk 5 ke 8 orang. Dia jual dua saiz 5 ke 8 orang dan juga 8 ke 12 orang. Kalau 5 ke 8 orang tu bagi korang dah besar, dah luas, maknanya 8 ke 12 orang punya saiz tu maknanya lagi besar lah. Kalau besar maknanya yang ground sheet ni tak boleh pakai, kena beli yang lagi besar lagi. Kalau korang nak bawa senang lah, nak bawa untuk pergi berkemah senang lah sebab dia datang tu. Dia bagi beg macam ni. Tengok, berat tak? So kalau kita pergi kemah, pergi camping, okey lah. Macam ni boleh bawa. Aduh. Macam ni boleh bawa. Kan? Okey. Bagus lah dia bagi siap beg ni je. Okey. Macam ni Okey. Okey, beg ni letak tepi dulu sekejap. So ni jangan buang pula, boleh simpan dalam beg. So dia ada peralatan dia, so kita akan buka. Kita buka macam ni Okey. Okey. Macam ni. Tengok dulu mana satu panjang, mana satu lebar. Alright. So kita kena pusing dia. Pusing dia macam ni. Ni lebar, yang ni memanjang. Sekarang ni saya nak pastikan mana satu depan. Mana satu depan. Okey. So nampaknya yang belah sini depan. Betul lah yang ni belah di depan. Macam mana kalau nak bezakan ni depan ni belakang main saya tunjuk Okey. Kalau korang tengok ni. Okey. Dengan sini. Okey. Yang ni dia tak ada tau. Dia tak ada macam tu. Macam awning. Ni tak ada. Sana tu ada awning. So awning tu belah depan. Yang ni belah belakang. So kalau korang nak menghadap sungai, sana menghadap sungai lah. Okey. Okay. Saya pun first time ni pasang kemah ni. Saya tak pernah lagi pasang kemah ni. Okay. So nampaknya dia macam ni jadi dia ada getah dia tu supaya senang kau nak pasang masuk ni. Pasang dia terus. Okey, macam tu terus. Okey, kau pasang dulu semua macam ni lah. Alright. Mudah. Pasangkan dulu macam ni bagi dia takkan terpisah tau. 3 batang ni takkan terpisah. Dia memang
set dia lah, set dia. Okey. Okay, yang ni ini ada batang tajam kat sini. So 3 juga. Cuma bezanya dia ada ni lah. So biasanya kalau macam ni dia ada 2 set. Ni. Okay, dia ada 2 set ni. Alright. Ni ada plastik kuning pula dia ni. Kenapa yang ni ada plastik kuning saya pun tak tahu. Sekejap lagi kita tengok dekat manual dia. Okay. So yang hitam tak ada stiker kuning ni. Ada 4. Lepas tu yang ada 2 tajam ni, ada 2. Lepas tu yang dia tandakan warna kuning ni, ada 2. Okey. Lepas tu yang ni panjang sikit. Okey. 1 2 3 4 5 Okey. Panjang warna silver. Ni pun sama juga. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 batang. Okey. Ni yang warna kelabu. Lepas tu satu batang ni warna kuning. Dia ada 4 saja. Alright. Okey. Okey. Bila korang dah bentang kemah ni macam ni, okey. Korang pasang ni korang cocok je masuk. Okey. Jangan tarik tau. Kalau tarik yang ni terbuka. Yang ni terbuka, nampak tu? Dia terbuka. Jadi cara nak pasang dia cocok, tolak masuk. Yang ni tolak masuk. Okey. Tolak masuk. Okey. Dah tolak masuk macam ni. Okey. Yang ni dia ada 2 lubang satu besar, satu kecil. Nampak? Yang ni boleh masuk kan? Yang ni tak boleh. So ambil yang kecil. Lubang yang kecil masuk sini. Okey. Okey, dah masuk sini. Korang masuk yang ni. Korang masuk yang boleh sini pula. Okey. Macam tadi lah. Cocok dia masuk. Okey, cocok dia masuk. Masa korang tolak tu, jangan kasar. Sebab ni besi tau. Ujung ni besi. Takut dia koyakkan ni. Okey, dah masuk ni. Sama juga. Cari lubang yang kecil. Masukkan ni. Alright. Okey, dah masuk. Okey, yang kuning ni. Nampak yang kuning ni? Yang kuning ni tengah-tengah. Okey. Kuning ni tengah-tengah. Alright. Sama jugalah. Tolak dia masuk. Okey. Lubang yang kecil. Lubang yang besar. So, masukkan lubang yang kecil. So, korang dah boleh pasang dia. Okey. Lubang yang kecil. Lentikkan dia. Lentikkan dia, lekukkan dia macam ni Okey. Alright. So dah masuk kan? Okey, belah sini pula. Okey, dah masuk. Masukkan yang ni. Alright. Okey. So, ni kat. Okey, ikat simpul macam ni.
Okay, so dia takkan lepas. Sekarang baru korang boleh pasang dia punya tiang pula. Pasang yang tengah ni. Nampak ni? Korang pacak dia kan. Ni kaki dia pacak sini. So korang naikkan ni kuning ni. Okay. So korang pasang. Memang kena kepak sikit lah macam ni. Alright. So ni klip ni. Pasang ni. Lepas tu yang kaki dia pasang macam ni. Okay. Ni tengah kan. Tu yang belah belakang belah belakang ni korang masukkan. Okay. Pasang klip ni. Lepas tu pasang tapak ni. Okay. Lepas tu yang belah depan. Masuk macam ni. Tu pasang ni. Okay, tu pasang kaki dia. So, kau buat benda yang sama lah dekat sebelah sini. Okay. Yang kuning ni. Kau naik kata-kata nampak? Alright. Masuk. Pasang klip ni. Lepas tu tarik ni dekat tapak dia. Alright. So pasang belah belakang. Pasang atas. Pasang yang tengah. Lepas tu kat tapak dia. Okay. So yang akhir sekali. Kat bucu ni. Okay. Pasang sini. Pasang yang tengah ni. So, pasang dekat tapak dia. Nampak? Senang kan? Okay. Yang ni dah macam kelambu kan? Nanti atas baru kita tutup dengan ni tau. Atas baru tutup dengan ni. Tapi saya rasa saya macam tak boleh nak pasang sebab kita tak boleh nak ikat bucu dia dekat tanah. Kemah, korang tahu kan kemah sepatutnya kita kena tanam pengikat dekat bucu dia semua. Jadi dia tak berapa kukuh. Kalau saya pasang tu nanti roboh. Okay. So masuk sini nampak. Kat sini saya boleh berdiri, nampak? Saya boleh berdiri. Saya boleh berdiri. Kalau saya nak solat. Nampak? Allahu Akbar. So boleh solat. Ini kira macam ruang tamu tau. Yang itu, bila kita pakai ni, dia punya awning dia ni, kita boleh letak meja kerusi, kita boleh lepak depan kemah ni. Sana sungai. Okay, contohlah macam tu lah. Okay, so yang belakang ni, level kedua ni, ni tempat tidur. Ni tempat tidur. Okay, ni tempat tidur. Boleh selak, boleh macam ni. Lepas tu ikat dia. Ada tali ikat. Okay. Tali untuk ikat. Sini pun sama. Ni untuk tempat tidur korang lah. Dia ada divider dia. Divider antara tempat tidur dengan ruang tamu. So ni boleh buka. Kalau korang nak tengok pemandangan belakang, korang boleh buka sini. Ni zip ke? Boleh buka, nampak? Boleh tengok. Okay, boleh tengok bahagian belakang. Sini ada poket untuk letak. Dekat tepi ni ada poket sini. Boleh letak
kau punya handphone ke, kau punya wallet ke, barang-barang lah peribadi yang kau nak tidur kat sini, lepas tu nak letak barang peribadi. So, 2 orang, 3 orang, ni boleh tutup. Tapi kalau jenis penggunaan maksima sampai 8 orang, ni tak boleh tutup lah. Jadi kalau korang nak tidur, tutup ini saja depan ni. So, memang boleh muat 8 orang. Ini penggunaan 5 ke 8 orang. So, kalau korang nak lagi besar, korang kena beli yang 8 ke 12 orang punya. So, saya rasa, kalau ni, korang nak beli yang 8 ke 12 orang punya kemah, yang ni korang kena beli lebih lebar dan lebih panjang. Yang ni 3 meter kali 5 meter. So, kena beli lagi besar. Mungkin dalam 5 kali 8 kot. Lebih kurang lah. Okay. So, itu saja video konten untuk hari ini. Semoga bermanfaat kepada anda yang macam saya, baru berjinak nak berkemah. So, ini orang kata basic kemah yang paling sesuai dan selesa lah. Semoga bermanfaat untuk anda. Jangan lupa subscribe, share dan like. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.